Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya akan memberi tazkirah daripada hadis 40. Kita masuk ke hadis pertama. Tajuknya ialah niat penentu amalan kita. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likumri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan kita bergantung kepada niat dan niat kita berdasarkan amalan yang kita buat. Okey, hadis ni dia memberitahu kita betapa pentingnya untuk niat. Kerana kalau kita niat ataupun kita niat salah, benda kecil akan jadi besar dan benda besar mungkin jadi kosong. Ada banyak contoh yang kita boleh simpulkan. Contoh pertama, bekerja. Ada orang bekerja kerana gaji nak bagi makan anak bini. Tapi ada juga yang bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Luarannya mungkin sama. Tapi kalau di sisi Allah, jauh beza. Kita bekerja kerana Allah, kita dapat gaji, kita dapat anak bini makan, kita juga dapat pahala dan derajat di sisi Allah. Contoh kedua pula, penggunaan media sosial. Ramai influencer yang membuat konten untuk menunjuk riak, untuk mendapatkan like, follower ataupun yang lebih teruk, ghibah. Ghibah tu sesuatu kelakuan yang seperti mengumpat, mencaci dan menghina. Yang lebih teruk, fitnah. Kalau kita niat macam tu, mungkin kita dapat apa yang kita nak, tapi maybe kita akan dapat dosa yang besar. Contoh yang ketiga pula, kita belajar, kita study. Ada murid yang fokus study dan fokus belajar semata-mata nak lulus exam dan dapat 9A. Kalau murid itu niat macam tu, mungkin dia dapat lulus dan kecemerlangan saja. Tapi kalau ada murid tu yang niat kerana Allah, mungkin dia dapat lulus, dia dapat 9A dan dia juga dapat pahala dan naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang keempat pula, kita menolong orang dan membantu orang. Di sini contoh yang keempat ini saya tengok majoriti orang yang menolong orang lain semata-mata nak dapatkan viral, pujian ataupun riak. Kalau kita niat macam tu, mungkin kita hanya dapatkan pujian dan dapatkan penat, tapi tak dapatkan pahala. Tapi kalau kita niat kerana Allah, itu luar biasa. Sebab kalau kita niat membantu kerana Allah, membantu saudara semuslim kita, kita akan dapat pahala, kita dapat ganjaran pahala yang lebih besar dan juga derajat yang paling tinggi. Rakan-rakan pelajaran yang dikasihi sekalian, nampaknya kita sudah ada di penghujung tazkirah kita. Jadi marilah kita perbetulkan niat kita. Kita niat kerana Allah Ta'ala. Dan kita tinggal semua perkara-perkara yang buruk seperti riak, pujian dan juga sebagainya. Yang penting kita niat tu kerana Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.